Assalamualaikum, selamat pagi ni 1 bulan 5 2025 lah. Aku nak ucapkan selamat hari pekerja geng. Selamat hari pekerja, selamat bercuti. Okay, untuk video kali ni geng, aku nak review ada beberapa barang pun barang yang agak menarik juga untuk kita tengok lah. Okay geng, jom kita tengok sama-sama apa barang yang kita dapat yang lepas-lepas. Okay, ini hasil aku 2 minggu lepas ni. 2 minggu lepas. Ini adalah seluar bola lama geng. Seluar bola lama sekitar tahun 70-an ke atas lah. 70-an ke atas. Yang ni brand Puma. Tengok ni dia punya start kecil Puma, lepas tu ada logo-logo Puma kecil, dia punya tag ni stok lama ni, stok lama. Baru stok lama ni bahagian belakang. Ini Puma. Seterusnya kita ada dapat Adidas West Germany. Ini West Germany punya Adidas. Ni. Okey, ini sulam. Yang ini print. Ini pun sama juga West Germany. 2, 3, 4 warna hijau, warna biru Argentina lah. Sama juga ni dia punya tag West Germany. Ni warna biru gelap West Germany. Yang ini warna biru terang, gelap terang, Adidas juga, West Germany. Adidas juga. Ini made in West Germany. Ini warna biru Uruguay dengan tag asal dia Adidas SS. Dan yang last sekali warna merah. Warna merah ni ada satu kita dapat ni. Warna merah made in West Germany. Tag dia. Itu semua ada berapa helai aku pun tak kira. Ini semua all stock geng, all stock. Okay geng, ya, itu sajalah untuk video kali ni. Kita review seluar Adidas dan Puma vintage ada selai lah. Okay, sampai kita jumpa lagi di video yang seterusnya geng. Semoga ada hasil yang lebih padu-padu lagi nanti. Okay, assalamualaikum, mantap.